Jadi Nabi SAW berpuas hati, seronok kalau ada umatnya masuk surga. Ternyata dia yang last masuk surga dapat 10 kali ganda dunia ni. Nabi SAW tersenyum, ketawa sampai geraham Nabi nampak. Nabi menyampaikan dakwah sambil tersenyum dan ketawa. Bermakna dalam kajian boleh tak ketawa jemaah? Boleh. Yang penting tak istihza untuk ayat Al-Quran. Tak istihza dengan hadis. Tak mesti pula kalau dalam kajian tu muka penceramahnya ketat je. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudahlah, muka ketat ini pun ditutup kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah pun tengok jemaah sebelah pasang muka ketat, sini pasang muka ketat. Apa ni? Ini bukan ajaran Ahlus Sunnah. Tabassumu kali akhika sedekah. Tersenyum adalah bagian daripada sedekah. Yang tak boleh itu memperolok-olokkan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW. Contoh, seorang penceramah mengatakan Assalamualaikum, tapi demi jemaah ketawa, Assalamualaikum, kata dia. Jemaah menjawab Waalaikum. Boleh macam ni? Tak, haram. Ini istihza. Tetapi kalau seandainya ada perkara-perkara yang menggembirakan, boleh tersenyum, tak ada masalah. Ketawa tak ada masalah. Yang penting tak ada istihza. Nabi SAW ketika menyampaikan hadis ni dalam keadaan ketawa sampai geraham Nabi nampak.